begitu susah saya sendiri pergi ke surau, nampak budak-budak Gen Z ni saya merisaukan tentang adab. Bagi saya adab ni kita kena mula daripada diri kita juga sebenarnya. Kelakuan kita tu mempengaruhi orang sekeliling kita. Kalau kita pun tak beradab dengan orang, apatah lagi orang nak beradab dengan kita. Sebab apa yang saya perasan daripada persekitaran saya, kalau baiklah orang tua dia, baiklah anak-anak dia. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Kita kembali lagi pada episod yang kedua. Next TVET dalam podcast kita yang berkaitan dengan education ataupun lebih ke arah kemahiran, itu TVET lah. Alright, sekarang kita ada dua panel daripada yang pertama adalah related dengan tajuk kita, iaitu berkaitan dengan Gen Z yang burn out. Alright, tentang education ataupun mungkin ia berkaitan dengan environmental kita lah. Alright, so hari ini di sebelah kanan saya yang bertudung hitam adalah Hebat. Okey, nama dia Hebat lah. Bukan kata saya panggil gelaran ke apa ke, nama dia memang Hebat. Alright, dan sebelah Hebat adalah Amirul. Alright, bekas pelajar, masih belajar, dan Hebat adalah sedang bekerja, tapi Gen Z yang samalah. Kita nak minta pendapat ataupun lontaran daripada generasi Gen Z ni yang sekarang agak spike lah, agak hype ataupun dipanggil, orang kata dah menjadi topik digembar-gembor kan, dengan viral tentang Gen Z lah, daripada segi pemikiran, kerjaya, daripada segi entire pemakaian, sosial, pelbagai lah, macam-macam isu yang kita dapat lihat daripada media sosial tentang Gen Z. Dan saya dimaklumkan ataupun saya ada buat kajian kes juga berkaitan dengan Gen Z. Gen Z ni lah generasi yang dikatakan eksperimental daripada generasi-generasi yang lain. Maknanya permulaan. Okey, Gen Z adalah permulaan antara gen yang akan datang seperti Alpha, Beta, kan. Tapi saya bukan nak berbicara tentang Gen Z. Sebenarnya saya nak generasi Gen Z ni, sebenarnya kita nak berbicara sekarang adalah berkaitan dengan education. Adakah tekanan daripada pihak Gen Z ni? Sebab apa? Pengalaman saya sendiri dan pengalaman kawan-kawan saya sebagai pengajar, lecturer, guru-guru, alright, memang banyaklah komplain, banyaklah isu-isu semasa tentang generasi yang disebut-sebut sebagai generasi Gen Z ni lah. Alright, so soalan-soalan dia agak hype juga, agak vibe juga. Okay, nampak solution ataupun tidak, itu kita berikan kepada panel-panel kita lah, panel-panel kita yang hebat. Mungkin Gen Z yang akan membawa kita ke arah teknologi yang baru, ekonomi yang baru, politician yang baru, dan membawa negara kita peneraju lah. Alright, dengan masalah ekonomi kita kan, masalah pelbagai tentang isu-isu semasa lah. Okey, soalan pertama, saya tak nak mukadimah yang agak panjang sebab tajuk ni adalah tajuk yang saya sangat suka. Walaupun saya dah banyak buat kajian tentang Gen Z, tapi kita dengar sendiri. Okey, kita dengar sendiri apa jawapan dan solusi daripada Gen Z. Okey, kita berbalik kepada Hebat lah. Hebat, boleh perkenalkan diri awak? Okey, nama saya Puteri Hebat Burhani binti Mustafa. Jadi seperti yang saya baru je bagi tahu, orang boleh panggil saya Hebat sebab nama saya memang ada Hebat. Betul? Okey.
Okay, sekarang ni saya Kenapa Amirul gelak? Okey, teruskan. Tenang diri, tenang. Okay, sekarang ni saya sedang bekerja di salah satu sektor awam lah, iaitu di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan sebagai pembantu makmal. Macam tu. Okey, Amirul? Hai, nama saya Muhammad Amirul Tajuddin bin Muhammad Noor. Saya sekarang ni tengah belajar lagi dekat Netherlands Maritime University College. So sekarang ni saya tengah ambil jurusan Diploma in Shipping Management. So mungkin dia ada saling kait sikit lah tentang perkapalan. Faham? And then sekarang saya sekarang SEM 5 lah. Saya 5 lah. Okey, alright, terima kasih pada Amirul dan Hebat. Okey, soalan introduction lah. Permulaan mukadimah daripada panel kita ataupun speaker kita hari ini. Soalan dia taklah berat mana. Soalan ni kita santai. Apa yang insting dalam hati korang, apa yang korang rasa, mungkin benda ni boleh diwawarkan, boleh diperbetulkan oleh netizen, pihak yang tertentu yang melibatkan education part, melibatkan ekonomi, sosio-ekonomi dan ekosistem kita lah. Okey, saya nak balik kepada Amirul lah, soalan yang pertama. Okey, saya pasti Amirul mesti ada burn out benda ni kan. Banyaknya. Istilah burn out ni saya nak Amirul sendiri terjemahkan benda tu. Sebab burn out bagi saya banyak maksud. Betul. Okay, alright. So bila moment yang paling Amirul rasa burn out tu paling kuat, keadaan bila ataupun faktor-faktor bila yang menyebabkan burn out tu terjadi pada Amirul? Bagi saya lah, faktor burn out ni dia banyak. Lagi-lagi dalam kekangan masa kan. Masa tambah lagi siapa yang macam saya ni kan student. Lepas tu saya buat kerja part time lagi. And then bila fikir balik kan, macam after class terus pergi kerja. Jadi macam tak ada masa lah nak rehat. Lepas tu balik pun pukul 11 malam, 12 malam. And then nampaklah sana macam kita nak study macam tak ada masa. Kita nak buat assignment pun macam terpaksa kita bergadang sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Saya rasa semua student pun pernah macam tu. Even pun dulu pun pernah juga macam tu kan. Bergadang pukul 3, 4 pagi macam tu. Sebab yalah, kerja kan, nak cari duit sikit. And then bila dah masuk kelas tu kan, kena push lagi, kena bagi assignment banyak. Kejap. Maksudnya apa yang Amirul terjemah tu pressure lah. Dia kira macam pressure tekanan lah. Pressure lah. Jadi macam maknanya tekanan tu dah tahap melampau sangat sampai badan kita ni dia tak boleh nak tahan lagi, nak handle benda tu. So jadi bila sesuatu benda tu dia tak dapat handle lagi, jadi nampaklah sana kita dah burn out, memang exhausted sangat lah. So gitulah. Okey, kalau burn out tu, pressure tu datang kan, apa yang Amirul terjemahkan daripada segi, okey, banyaklah student yang dia kerja, dia belajar tapi dalam masa sama dia buat part time kerja. Ya, betul. So bila combine antara tu, kita jadi pressure. Okey, betul. Bila tahap pressure tu, apa solusi yang Amirul pastikan benda tu dah neutral balik, dah release balik? Kalau saya kan, kadang tidur lah. Mostly kalau lelaki kan, kalau lelaki kalau tak tidur pergi main game ke apa. Game-game yang ringan je lah, yang macam boleh buat kita happy kan. Kadang nak release. Tak jugalah kita nak sikit-sikit asal pressure je nak pergi merokok lah apa. Tak. Jadi macam tak sihat lah benda tu kan. So it's better kita cari benda-benda yang macam lebih kepada kesihatan sikit, supaya kita tak ada negative influence lah kat diri kita. Maknanya cari vibe ekosistem yang positif lah. Yes. Untuk nak release burn out pressure. Saya ada satu persoalan lah, apa yang terjemahkan oleh Amirul.
bagi saya kalau Gen Z ni, kalau setakat sekadar kerja part time dan belajar ni kan, sampai tahap burn out, pressure, bagi saya benda tu tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kalau orang yang baru ada pengalaman nak bekerja kan, dia orang akan nampak macam benda tu pressure lah. Tapi for someone yang ada pengalaman bekerja sebelum nak masuk study tu, dia rasa macam dia boleh adapt benda tu. Sebab saya pun dulu kerja dulu sebelum study. Jadi bila dah ada pengalaman tu, jadi benda tu saya boleh adapt lah. Cuma ada masa lah saya boleh rasa burn out tu. Cuma saya boleh handle dengan elok lah. Okay, alright. Saya faham benda tu. Tapi saya masih perspektif saya Gen Z ni masih lemah. Ya, Kan? mostly mungkin banyak orang cakap macam tu lah. Tapi tak semua Gen Z tu dia macam sikit-sikit rasa macam tak nak lah, dan nak stop lah, nak ni lah, nak tu lah. Macam tak masuk akal lah. Sebab benda ni kan macam, ni kan dia asah kita punya pengalaman. Jadi banyak kita belajar dari apa yang kita dah buat tu kan. Dari situlah kita apply waktu kita dah dapat kerja permanent. So bila dekat kerja permanent nanti, kita boleh handle apa yang kita dah lalui. Macam kena pressure dengan majikan kan. Lagi pun time tu majikan nak kita kerja on time, nak kita sebab boleh. Lepas tu kita tahu kita boleh handle benda ni. Okey lah, kita try lah guna cara kita sendiri. Apa yang terjemah oleh Amirul tu masih berlega-lega lah otak saya. Masih punya Sangkut. bukan sangkut. Masih saya beranggapan Gen Z ni masih negatif. Tak apa, kita selesaikan isu ni sampai kita korek lagi mendalam. Okey, kita balik kepada Hebat lah. Ya. Mungkin Hebat lebih pengalaman sikit pada Amirul. Dia pun dah bekerja. Dia pun adalah seorang yang memang hebat. Saya tak tahulah kan. Tengoklah macam mana dia mengupas dan daripada segi jawapan dia. Pandangan Hebat sendirilah. Ya. Adakah burn out ni adalah realiti ataupun dia adalah sebagai overhype? Maknanya digembar-gembur saja. Contohlah pengalaman saya kan, bila student ni pressure kan, sir saya anxiety lah, sir saya tak dapat adik kelas lah, sir saya tak bersedia lah. Sebab zaman saya, masa saya sendiri jadi student, kita orang memang tak berani nak diagnose benda tu tau. Tapi zaman sekarang ataupun generasi Gen Z ni, dia memang senang-senang diagnose diri dia adalah just stress, over pressure kan, hyper pressure lah, overthinking, macam-macam lah, segala sakit mental yang saya dengar lah gembur-gembur kan. Adakah benda tu reality ataupun overhype saya? Bagi saya burn out ni sebenarnya kita kalau sebagai Gen Z ataupun muda sekalipun, kita boleh handle benda tu selagi mana kita tak overthink benda tu. Maksudnya segala benda dekat dalam apa yang kita tengah hadap ni sebenarnya kita boleh handle. Cuma kadang-kadang ada setengah-setengah orang tu, diorang terlalu memikirkan pun menjadi isu juga sebenarnya. Overthinking lah. Terlalu memikirkan. Sedangkan benda tu, contohlah kita baru diberi tugasan benda tu, contoh macam Amirul study kan, study dan pensyarah-pensyarah mesti akan ada bagi assignment, bagi tugasan, dan benda tu akan jadi overthink dekat dia. Kalau pengurusan masa dia tu tak okey, mungkin itu boleh jadi satu isu lah. Ini baru kita selit pada part education, bukan reality life lagi. Ya, betul. Kalau combine tu, saya rasa boleh macam-macam berlaku. Dia banyak lagi. Banyak lagi. Nak masuk lubang tu. Sebab kita tahu kan, kalau burn out ni bukan je satu je. Faham. So, apa yang jawapan introduction tadi, bagi saya realitinya, ini kupasan daripada saya lah, realitinya Gen Z ni dia perlu ada time management ataupun support lah. Betul. Itu my part lah kan. My part lah.
support tu kita tak tahu. Mungkin ada jawapan dia kejap lagi. Okay, alright. So kita teruskan soalan yang seterusnya. Alright. Saya rasa soalan ni berkaitan dengan personal sikit lah. Personal sikit. Okay. Okay, balik pada hebat lah. Ya. Apa punca utama korang ni drain? Ni perkataan drain ni pun saya baru belajar kau sebenarnya. Kan? Drain kan, red flag lah, macam-macam lah. Gen Z punya term. Tapi benda tu bukan dibuat-buatkan term-term tu tau. Tapi dia ada maksud. Cuma mungkin kamus Dewan Bahasa tak terjemahkan benda tu lagi. Kan? Tak tahulah kalau dia orang masih buat kajian kan. Okey, punca utama dia. Okey, mungkin jawapan tu boleh umum ataupun related dengan part of education. Alright. Mungkin dia bersangkut part personal lah benda ni. Personal. Mungkin daripada family. Mungkin daripada kawan-kawan environmental ekosistem kita. Kan, stigma-stigma orang-orang ataupun culture Malaysia ke, kita tak tahu. Sebab saya ni suka memerhati. Saya suka berjalan. At least saya ada kenderaan sendiri pun, nak datang kerja pun saya suka naik kemudahan awam. Kenapa saya naik kemudahan awam? Pertama kali saya nak exercise lah, berjalan kaki kan, brisk walk. Yang kedua saya suka tengok manusia. Saya tengok manusia. Saya suka mengimbau. Kan, okey dia ni macam ni, dia macam ni. Saya suka macam study case sikit lah. Alright, kadang-kadang saya tegur juga kan. Tengok ada yang stigma macam ni, ada yang dia punya sifat-sifat yang tak betul. Kadang-kadang dia meludah kat sana, kadang buang sampah merata. Benda-benda tu saya suka tengok. Okey, punca utama balik pada soalan saya tu. Punca utama family ke ataupun ekosistem kita ke? Ya, kalau kita nak spesifik tu, kita tak perlu nak spesifik sangat sebab lain orang lain masalah dia. Ini term dia personal. Personal. Kalau saya kalau drain tu, saya lebih kepada drain emosi sebenarnya. Saya ni sejenis yang bukan. Saya ni jenis yang happy go lucky. Happy go lucky. Tapi bila sampai satu tahap, kita terlampau happy go lucky dengan orang, sampai bila satu-satu masa orang tak dekat keliling tu, kita macam tiba-tiba senyap, tiba-tiba macam apa aku buat hari ni kan? Dia macam terfikir balik, betul ke apa yang aku buat hari ni? Macam aku bagi hari ni tu dah yang terbaik ke? Drain saya drain yang daripada segi macam tu lah. Tapi kalau nak kata, maksudnya, sorry minta maaf. Maksudnya bila tiba-tiba kawan-kawan hilang? Itu boleh jadi juga. Ataupun berbalik kepada circle yang kita join tu. Kadang-kadang circle yang kita join ni, dia bagi kita energi yang kita boleh bagi dia same energy tu okey. Tapi kalau circle tu tak menerima kita pun, dia jadi isu juga. Saya drain dengan keadaan sekeliling lah. Kalau kata hebat drain, apa hebat buat lah? Saya akan cari solusi untuk saya happy semula. Contoh? Makan ke? Yalah, makan tu dia merangkumi hormon-hormon ataupun manusia punya lah. Tak adalah. Kadang-kadang kalau kita nak happy, kita nak makan, kita pergi makan macam seorang-seorang pun kadang-kadang tak happy juga kan. Yalah, sebab kalau makanan, tapi depend lah. Kalau makanan tu tak sedap pun sama juga. Betul. Okay. Tak berat saya rasa benda ni. Nampak okey lah. Tapi more tu personal lah. More personal. Selain pada tu hebat, selain pada environmental, adakah efek-efek dia ataupun benda ni berkaitan dengan isu kewangan ataupun berkaitan dengan family, ada tak? Kalau pasal kewangan tu, saya rasa itu akan jadi salah satu isu jugalah. Sebab macam saya baru start bekerja ni pun, saya boleh katakan dengan gaji yang saya dapat sekarang tu, sebenarnya banyak benda yang saya kena handle. Banyak yang saya kena agihkan, lagi-lagi kalau jauh dari family kan. Kalau kita dekat dengan family, ada certain kewangan tu kita dah dapat cut seketika lah. Maksudnya cut untuk simpanan kita ke, atau untuk perbelanjaan kita ke. Sekarang ni kalau saya kata macam sekarang ni, saya dah berjauhan dari family pun,
semua benda tu saya dah kena fikir sendirilah. Maksudnya nak bergerak pun kena pakai duit, nak menyewa kena pakai duit, makan kena pakai duit. Itu Everything. saya rasa adalah kitaran semula jadi, tak ada masalah. Management lah Betul. pengurusan. Tapi saya rasa masih okey kan. Masih okey. Saya rasa saya masih lagi boleh handle lah. Masih boleh Kadang-kadang handle. tu kalau tak ada duit pun macam tak apa, ada rezeki. Percaya pada rezeki. Ya, betul. Okay, alright. Dia itulah, mungkin ada lagi jawapan saya masih tak puas hati sebenarnya. Saya masih tak puas hati sebab saya nak tahu perkataan burn out ni, drain untuk Gen Z ni, sebenarnya apa yang saya nampak realiti ataupun dalam medsos ataupun dalam internet apa semua ataupun gambaran yang selalu nampak, bagi saya keterlaluan. Keterlaluan untuk generasi yang digembar-gemburkan ataupun overhype sekarang ni. Tapi jawapan tu masih saya tak dapat jawapan dia lagi. Masih tercari-cari ya. Saya rasa mungkin kalau part of personal ni mungkin disebabkan sesuatu faktor lah, family lah kot. Okay, tak apa. Itu my personal punya persoalan. Okay, untuk Adam, kita balik pada education sebab Adam ni soalan tu dan Adam, sorry. Minta maaf. Okay, tak apa. Amirul. Okay, Amirul tepat berbalik kepada education punya part. Sebab Amirul sendiri adalah masih belajar semester 5 semester 5. Pembelajaran tu terlalu pressure untuk mungkin sistem untuk seorang yang bergelar Gen Z ni, ataupun disebabkan peraturan ataupun sistem-sistem education dekat Malaysia ni yang menyebabkan korang ni burn out. Kalau saya based on dengan saya punya point of view lah kan, saya tengok sistem lah mostly. Sebab kan kita sekarang ni kan di zaman yang moden. And then cara kita belajar tu kan mesti juga banyak yang student ni dia nak sistem belajar yang lebih ringkas, yang lebih mudah untuk difahamkan. Contoh macam apa yang saya belajar ni kan, mostly saya tengok banyak yang ke arah membaca. Jadi saya nampaklah semua member-member saya, termasuk saya sendiri kan, nampak macam tak boleh masuk lah, tak ada cara lain ke nak belajar benda ni. So Hebat macam tak puas hati je. Kenapa hebat? Okay. Sebab kira dia macam ni kan. Macam kita sebagai Gen Z ni kan, kita nak lebihkan ke arah visual. Macam kita nak belajar tentang tu kan, kita nak tengok contoh macam mana nak buat botol ni kan. Kena cari apa dulu, kena ni dulu. Dia macam mesti ada gambaran-gambaran gitulah. Faham? Jadi bila benda tu dah di-apply dalam sistem pembelajaran, jadi semua student akan suka dengan subjek tu. Termasuk lecturer pun akan rasa macam best lah ajar budak-budak macam ni, sebab semua bagi kerjasama yang positif, semua fokus dalam kelas. Jadi dia bagi benefit kepada dua side. Faham? Student happy, lecturer pun happy. Jadi tak sia-sia lah dia datang kerja, student datang kelas. Macam tu. Okey. Maknanya kat sini jawapan dia saya tertarik jugalah. Maknanya sistem sekarang dia macam Amirul cakap, dia masih berpandukan daripada teks, cara lama. Sedangkan zaman kita ni dah ada touchscreen, kan? Setahu saya sekolah rendah pun dah ada teknologi dekat dalam kelas kan. Betul. Sekolah rendah pun diorang guna cara-cara dari TikTok. Lepas tu diorang apply ke cara belajar tu.
Okey, sebenarnya dia berbalik kepada lecturer lah. Dan sokongan daripada pihak management. Kalau lecturer ni dia ada idea, tapi kalau tak ada support daripada pihak management, pihak pengurusan universiti, susah juga kan. Takkan dia nak invest sentiasa tentang teknologi kan. Tapi itu bukan halangan bagi seorang pelajar. Saya rasa pressure kan. Mungkin solusi dia kemahiran, kita tak tahu. Sebab kemahiran ni, saya dalam bidang kemahiran ni at least 80% hands on. Maknanya pelajar-pelajar sentiasa Bagi praktikal. Bagi positif positif respon lah kepada Tak, bukan. Maknanya daripada skop pembelajaran kan. Maknanya pelajar lebih katakan 70%, sorry tadi saya sebut 80 kan. 70% praktikal, maknanya dia sentiasa belajar, sentiasa pegang. Contoh kalau kata dalam bidang multimedia kreatif, diorang sentiasa set up podcast, buat videografi, dia buat fotografi kan. So teori itu hanyalah 70% saja. 30% saja. Mungkin bagi saya solusi itu kepada ke arah kemahiran ataupun TVET. Mungkin jawapan dia tu, solusi dia tentang burnout tu kurang lah sedikit. Saya faham kalau kita nak berbeza dengan akademik dengan TVET ni jauh lah kan. Jauh sangat lah. Sebab akademik lah. Sebab kalau teknikal. Sebab bukan jauh daripada segi perspektif manusia tau. Jauh daripada segi format kemahiran dengan akademik. Formatting daripada pihak kementerian sendiri sebenarnya. Okay, alright. Okay, itu satu jawapan yang saya selalu dengar sebenarnya. Sebab student selalu suka visual, selalu suka elemen-elemen audio kan. Alright. Saya nak bagi satu last soalan sebelum kita take fire sekejap. Alright. Bagi tenang sikit panel. Masih belum hype, masih belum spike sebenarnya. Kan? Okay. Alright. Bagi hebat, kita masuk sikit. Adakah perspektif kemahiran ni membantu mengurangkan burnout daripada Gen Z? Tadi saya dah bagi jawapan dah sebenarnya, tapi saya nak nampak perspektif tu daripada pihak hebat sendiri. Kalau daripada perspektif saya, sebenarnya benda tu memang membantu. Sebab macam saya sekarang lah, saya dah bekerja sekarang ni, kebanyakan macam benda-benda kita belajar tu sebenarnya yang kita baca tu bukannya kita buat apa yang kita baca. Tak implement lah benda Tak tu. implement pun. Sebenarnya apa yang kita buat di makmal tu, itulah sebenarnya kita buat sekarang. Kalau ikutkan lah. Tapi okay, sorry, minta maaf. Sekarang dekat lab. So apa yang daripada hebat belajar itu memang ada berkaitan ke? Kalau ikutkan ada. Okay. Adalah. Cumanya memang kalau nak kata terlalu macam mana orang cakap, benda tu lebih kepada hands on. Dia bukannya kita fokus macam kita belajar baca, benda yang baca tu lah kita kena buat, baca juga ke, tulis juga ke, tak. Kebanyakannya hands on juga. Dan adik saya pun salah satu yang dia tak minat belajar. Okay. Dia lebih suka buat benda-benda kemahiran ni. Kemahiran lah. Ya. Okay, bernampak jawapan dah sikit dari situ. Alright. Okay, kita berehat sekejap. Kita sambung kemudian. Alright, terima kasih. Alright, kita berbalik kepada soalan seterusnya. Okay. Alright. Dia tadi dia macam slow down sikit. Soalan-soalan mukadimah, introduction pada Gen Z kita yang sekarang tengah berjuang untuk masa depan dan berjuang untuk segala-galanya lah. Alright. So soalan seterusnya, kita ke arah support dan environment lah. Support dan environment. Mungkin perkataan support dan environment tu boleh membantu perkataan burnout ni untuk riliskan Gen Z kita ni. Alright, sebab saya melihat daripada skop burnout ni, ramai Gen Z kita yang terlalu depression. Saya banyak dengar kes bunuh diri. Kan? Sangat banyak daripada kalangan generasi muda lah sebenarnya.
Alright. Dulu dia macam ada tapi dia macam stop sekejap, tiba-tiba sekarang dia spike. Tambah-tambah pada golongan student lah. Kan? Tapi mostly daripada bukan kalangan-kalangan zaman generasi saya lah. Tapi ada juga. Ada. Mungkin benda tu di hidden ataupun sebaliknya lah. Mungkin faktor-faktor yang terpaksa hidden lah. Okey. Soalannya mungkin saya ke arah hebat lah. Okey. Sebab dia dekat sini perkataan jujur. Hebat. Perkataan jujur ni susah sebenarnya manusia nak sebut perkataan jujur ni. Betul. Kadang memang jujur, tapi sebabkan environment tu kita tak jadi jujur, kan? Alright. So siapa sebenarnya menyebabkan yang support untuk Gen Z ni, menyebabkan Gen Z ni fail, maknanya kekurangan. Alright. Dia menyebabkan salah satu faktor mungkin daripada environment sendiri ataupun sistem ni general lah, kan? Ataupun parent sendiri. Zaman saya dulu kalau nak kata parent memang tak salah lah. Parent perfect lah. Zaman saya lah. Zaman Gen Y, zaman millennial ni, kan? Sebab tapi zaman gen saya yang mungkin daripada kajian kes saya, mungkin percentage agak tinggi yang menyebabkan Gen Z ni burn out. Mungkin lah. Saya nak dengar solusi ataupun jawapan sendiri pada Amirul dan Hebat, kan? Ataupun sistem education ataupun lecturer, macam-macam lah kita boleh faktor-faktor yang boleh menyebabkan benda tu. Tapi dalam term ataupun dalam kurungan dia adalah jujur lah. Hebat. Jawapan. Kalau saya rasa environment kot sir. Environment. Sebab saya ni dikelilingi rakan-rakan yang kebanyakannya majoriti tu ada masalah keluarga. Dan ada yang baru-baru ni pun meluah dekat saya, dia rasa macam support daripada keluarga tu macam kurang. Kalau kata Hebat sendiri ada masalah keluarga? Saya setakat ni alhamdulillah, saya rasa orang kata support daripada keluarga tu itu yang utama lah. Paling nombor satu saya punya supporters tu adalah family sebenarnya. So daripada kalangan golongan circle Hebat adalah disebabkan keluarga disebabkan lah. family broken. Betul? Family broken. Contoh family broken tu macam mana? Contohnya ada mak ayah yang jenis pilih kasih. Dan situasi yang paling dekat dengan saya rasa adik saya kot. Adik saya ni dia saya tak tahu atas risiko dia anak bongsu ke apa. Tapi apa yang saya boleh katakan, cara didikan ayah saya ni dia seorang yang sangat strict. Arwah ayah saya dululah. Dan dia beranggapan cara didikan dia pada abang saya dan kakak saya tu perlu didikan yang sama pada saya dan adik saya. Tapi bila adik saya tu melangkah ke sekolah menengah, adik saya ni mula memberontak. Memberontak disebabkan didikan ayah saya tu, bagi dia, pendapat dia, didikan ayah saya tu tak sesuai untuk zaman dia. Saya trigger lah benda ni. Saya trigger apa tau? Ya. Apabila Hebat sebut didikan ni, saya summarikan semula. Dia depend pada karakter anak. Ya, betul. Maknanya didikan tu berbeza-beza. Betul. Ataupun ajaran tu berbeza-beza mengikut karakter anak. Betul. Saya terfikir sebenarnya benda tu. Baru saya terfikir. Itu pun boleh jadi isu juga sebenarnya sir. Sebab contohlah situasi yang paling mudah, anak sulung. Anak sulung bila dia dah ada adik-adik dia, mestilah anak sulung akan kurang. Maksudnya attention kepada adik-adik tu lagi utama daripada yang sulung ni, sebab yang sulung dah besar. Saya selalu dengar benda tu, dan saya pun macam mengalami juga benda tu. Saya benar. Semua rasanya siapa yang anak sulung ni semua pernah merasa benda ni sebenarnya. Tapi dia punya jawapan paling kritikal adalah berkaitan dengan parenting lah. Itu saya cakap awal tadi. Dulu zaman saya tak salahkan mak ayah.
Sebab nakal zaman saya. Zaman saya tak ada media sosial. Kita orang nakal dekat luar. Kan? Betul. Ha. Zaman-zaman semua kalau lepak sampai malam. Okey, apa yang jawapan daripada hebat tu, dia kata daripada daripada persekitaran environment ialah ke arah family broken. Itu betul. Ini pengalaman saya sendiri sebagai seorang lecturer. Okey, mostly pelajar yang masalah memang datang pada background yang broken family lah. Tak dapat dinafikan. Tapi ada jalan penyelesaian tak benda tu? Saya rasa benda tu ada. Sebab ada kawan saya daripada broken family, tapi dia bangkit. Maksudnya dia ada satu stigma yang aku tak boleh jadikan diri aku ni gagal disebabkan keluarga aku gagal. Jadi dia sendiri yang membina stigma untuk dia terus bangkit. Maksudnya kenapa aku nak kena gagal disebabkan family aku gagal sedangkan aku boleh berjaya dengan tindakan aku sendiri. Dia ada satu stigma yang tu. Tapi apa saya nampak Gen Z sekarang, bila ada stigma pengalaman experience tentang family broken ni, dia lebih overthinking dan lebih mengikut mengikut rentak family tersebut. Faham tak maksud saya? Faham, itu maksudnya Dia lagi lebih teruk. Maksudnya dia lebih taksub lah benda tu. Dia macam mungkin tak ada support dari kawan-kawan juga untuk bagi positive vibe tu kat dia. Sebab biasalah kan, biasanya siapa yang dari family broken ni, dia akan terikut dengan perangai-perangai kawan dia juga, circle-circle dia. Contoh kalau circle-circle dia yang bermasalah, of course dia akan terikut juga. So at the same time dia akan berontak jugalah dengan family dia. Sebab family dia kan, kita mungkin benda ni sensitif sikit lah. Mungkin dia tak dibagi kasih sayang sebab sebagai anak kan dari kecil. Mungkin dari waktu dia kecil tu selalu kena dera kan. Lepas tu bila dah besar, dia terus berontak. At the same time, dia masuklah, join lah circle-circle yang bermasalah juga. Dari sanalah dia terus, sekati akulah, aku nak buat apa. Family aku bukannya kisah sangat pun. Macam tu lah. So, bila salah pilih kawan ni, dia akan jadi satu faktor, which is sifat seseorang tu akan berubah. Cuba bayangkan kalau dia berkawan dengan orang-orang yang apa orang cakap, dibagi kasih sayang apa semua kan. Of course dia akan macam, kalau kawan aku boleh berubah macam ni, walaupun dia ada kurang itu ini, kenapa aku tak boleh? So dari sanalah dia macam try untuk berubah. Itu normalisasi saya rasa manusia kan. Betul. Dia sebenarnya balik kepada individu juga. Sebab satu juga dia punya apa orang cakap mindset. Betul. Sebab kalau mindset kita tak letak diri kita ni ke arah yang positif, memang takkan ke mana. Memang kita terperuk je kat sana je. Cuba kalau kita letak mindset kita ni ke arah positif, mungkin kita boleh step up daripada kotak yang kita dah stay tu. Okey, saya terlintas satu soalan. Soalan ni random sebenarnya. Sebab saya nampak Gen Z sekarang banyak introvert. Introvert, tu betul. tak dinafikan. Itu betul. Saya pun nampak benda yang sama juga. Betul. Ini tak ada dalam soalan, tak ada dalam skrip prompter kita, tapi saya cakap saya suka melihat manusia. Banyak pelajar ataupun apa yang saya lihat, Gen Z sekarang banyak introvert. Adakah berkaitan dengan faktor-faktor yang kita discuss sekarang? Kalau banyak introvert tu, itu yang not sure lah, tapi macam dia based on dengan mungkin dia dah selesa dengan kawan dia yang ada, tapi bila atas faktor kerja ke apa ke ataupun faktor tertentu, dia terpaksa berjauhan dengan rakan-rakan dia kan, terus dari sanalah dia terus pilih jadi introvert. Tapi kadang benda tu tak juga dapat kita jadikan sebagai isu. Sebab contoh kalau kita nak jadi introvert kan, kita yang kami orang ni kan sebagai introvert, Gen Z, bayangkan kalau kita orang ni introvert, macam mana kita nak dapat kerja? Itu yang saya risau sebenarnya.
Saya rasa salah satu lagi faktor introvert ni kawan-kawan. Hmm. Kalau kawan-kawan jenis yang hype, saya rasa benda tu tak akan jadi isu. Dan daripada family juga, kalau family yang jenis yang tak bergaul dengan orang, duduk sendiri-sendiri je. Maksudnya, Tapi okey, saya betul jawapan hebat tu. Tapi budak introvert ni, dia apa yang saya nampak, apa yang saya buat kajian kes, dia akan memilih kawan ni. betul. Dia tak sesuai untuk kawan-kawan yang extrovert ni. Dia introvert ni ada dua sama ada introvert yang memang dia memilih kawan sesama introvert ataupun introvert disebabkan dia nak orang approach dia. Kita ada dua situasi tu yang saya perasan lah kalau kawan-kawan saya ni. Tapi saya rasa banyak yang nak approach dia. Ya, betul. Betul. Tapi nak tunggu orang approach dia tu Lama. Agak lama jugalah. Agak lama sebenarnya. Boleh dikatakan final boss introvert. tak. Adakah introvert ni memang saya rasa memang related dengan burnout juga saya rasa. Okay, tapi dia adalah satu benda yang akan menimbulkan persepsi yang negatif bagi saya sebenarnya. Dan orang introvert ni yang saya perasan dia ada satu stigma yang kalau tiba-tiba aku jadi hype, orang ni nak terima ke? Dia akan ada Dia satu takkan jadi stigma diri itu dia juga. sendiri sebenarnya. Ya. Dia akan more cenderung ke arah negatif. Sebab bila fikirkan orang introvert ni, bila dia dah try ikut rentak kawan dia yang extrovert ni, bayangkan what if kalau kawan extrovert dia ni tengok dia macam kenapa kau tiba-tiba berubah ni. Dia takut stigma yang itu. Sebab benda ni efek dalam part of education sebenarnya. Efek pada lecturer tau. Student-student yang introvert ni kadang-kadang kita tak faham apa kehendak dia sebenarnya. Dia tak ada jawapan. Jadi susah lah lecturer tu nak approach dia, nak berkomunikate dengan dia. Tapi dah sometimes dia ni budak-budak yang pandai. Betul. Tu tak dinafikan. Dia budak-budak pandai. Dia orang bagi saya apa yang saya nampak lah. Pertamanya mungkin gen beta kan. Dia orang banyak lebih terarah pada gadget. Tapi dia orang pandai. Tapi mostly introvert lah. Berkurung dalam bilik, berkawan dengan alam maya kan. Bagi saya benda tu satu benda yang kritikal yang akan menyebabkan ekosistem kita terancam sebenarnya. Betul lah, susah sikit sebab kan banyak sebenarnya banyak. Kan majoriti saya risau sebenarnya benda tu. Majoritinya kan kalau budak-budak lagi-lagi kalau mak bapak jadi Gen Z ni kan, kalau dapat dah ada anak kan, dorang cara dorang nak bagi anak diorang diam bagi gadget. Saya takut kan benda tu bila dah makin berlarutan. Jadi banyaklah student-student yang akan datang ni kan, dia jenis yang terlalu manja. Kita orang tak nak Gen Z ni dipandang sebagai gen yang paling manja sebenarnya. Sebab kita orang pun ada perasaan juga. Tapi perkataan termanja tu tak boleh kita kupas perkataan manja tu. Memang benda tu saya rasa obvious sebenarnya. Memang obvious tapi sebenarnya kan macam tu terlampau sebenarnya. Terlampau terlampau sebab kita orang pun ada cara kita orang tersendiri nak handle. Skop manja tu sebenarnya besar. Betul. Tak apa kita kupas sikit pasal skop manja tu. Okey, ini mungkin soalan daripada saya untuk Amirul. Benda nampak simple, tapi apakah institusi ataupun tempat pembelajaran kita lah, universiti yang kita belajar sekarang, tak kisahlah mana-mana tempat sekalipun, yang terlepas pandang benda ni, burn out ni. Tapi kita rasa benda tu simple je, boleh buat je. Contoh dia apa? Contohnya macam kalau lecturer ni jenis yang menekan-nekan sebenarnya. Kita tak nampak kan benda tu macam lecturer ni nampak baik, tapi dalam masa yang sama dia bagi due date tu kan, due date semua satu gap satu minggu macam kita orang rasa terpressure lah. Pressure gitu. Sebab kita tahu subjek tu susah. Memang wow lah orang cakap susah nak. Okey, saya faham benda tu sebab saya lecturer, saya faham. Tapi solusi dia macam mana? Solusinya kita orang try lah untuk discuss dengan lecturer. Cakap sir atau miss boleh tak bukan dia ada timeline ke? Sepatutnya ada timeline. Tapi timeline tu dia macam
ikut mood dia je. Ikut mood dia ajar kan, terus timeline tu dia awalkan. Terus tak nak lah, kita orang pun rasa macam pressure, macam tak ada mood dah. Lepas tu at the same time burn out sebab yelah ada lagi bukan subjek dia je yang kita orang kena hantar kan. Faham? Banyak lagi subjek yang kena hantar. So management pun macam dia orang tak nampak. Jadi kita orang nak meluah kat management tu pun rasa macam takut nak luah sebab takut nanti bila pihak high up tu dia pergi approach dengan lecturer yang ajar kita orang tu, lepas tu lecturer yang kita orang ajar apa orang cakap, lecturer yang ajar kita orang tu akan tembak kita orang balik sebab siapa yang bagi tahu benda ni kan kita tak nak. Itu normal. Sebab kita orang tak nak benda tu dia jadi besar. It's better kalau boleh kan kita orang nak benda ni boleh bincang. Okay, kita bincang lah. Dia bukan sebab dia lecturer, dia apa ke, ikut sedap dia je nak decide. Padahal kita orang pun nak juga nak juga decide. Okay, nak hari apa. Saya nampak Gen Z punya pemikiran daripada apa yang awak terjemahkan pada saya. Sebab dia bukan berlaku daripada seorang student saja. Kalau Gen Z yang bekerja pun sama je. Dia berani memberontak tapi dia tak tahu sistem sebenarnya macam mana. Dia tak duduk tempat yang mana lecturer duduk ataupun pengurusan duduk sebenarnya. Dia boleh mengajar orang yang lebih pengalaman pada dia. Ini persepsi yang saya nampak untuk Gen Z lah. Tapi saya rasa tak semualah. Tak semua. Ada setengah je lah. Mungkin kalau nak cakap Gen Z ni jenis yang lebih superior daripada gen millennial ke apa. Tapi sebenarnya Gen Z ni jenis yang nak belajar lebih lagi. Kalau Gen Z ni dia suka explore benda-benda baru. Dia tak minat sangat old school punya style, tapi Betul. dia suka modern punya style. Sebab yalah macam mana nak compete dengan negara lain sokong. kan. Macam mana nak compete education negara lain. Itu perbezaan Gen Z dengan millennial. Kalau kita sendiri pun masih start dekat dengan old school punya style. Apa yang saya nampak, betul jawapan pada, bukan betul lah, saya sokong. Okay. Sebab bila gen saya, millennial ataupun Gen Y ni, dia suka berbalik pada zaman dulu. Bukan zaman dulu lah, zaman yang dia pernah lalui. Tapi Gen Z ni dia out of box. Maknanya dia nak pembaharuan. Dia nak benda yang pelik, kan? Contoh lah. Contoh zaman saya, kalau kata orang ajak saya makan kimchi lah. Kan? Saya tak pandai makan kimchi. Sama lah. Saya tak pandai tapi diorang suka. Makanan Korea, kita keluar sikit lah pada tajuk kita sekejap. Orang Korea apa semua, tapi itulah Gen Z bagi saya. Dia suka ke depan, tapi dalam masa yang sama benda tu membuatkan persepsi Gen Z yang ke belakang ni rasa pelik betul Gen Z ni. Sebab daripada segi entire pemakaian kan, pun sama. Terlalu obvious bagi saya sebab saya suka memerhati kan. Okay. Saya mungkin ada jawapan kat situ. Jawapan dia adalah perbezaan generasi lah. Betul. Okey. Kita balik pada soalan tentang dunia kerjaya dan harapan lah pada Gen Z kan. Mungkin apa awak sendiri boleh hebat, Amirul boleh bagi kenyataan ni untuk bangkitkan apa Gen Z yang di luar lah. Okey. Dia soalan dia macam ni apa expectation korang? Hebatlah temannya. Expectation terhadap majikan untuk mengurangkan bebanan kepada Gen Z. Soalan ni pun macam berat juga ni. Tak, mungkin benda ni tersimpan lama. Sebab saya bagi soalan ni kepada Hebat, sebab Hebat sedang bekerja. Ya, betul. Apa expectation ataupun
harapan kepada majikan? Mungkin jawapan daripada Hebat ni boleh mengubah persepsi majikan sekarang. Ada solusi dia. Sebelum kita teruskan kepada majikan tu, Mhm. proses untuk dapatkan kerja tu sebenarnya menjadi satu kesulitan juga sebenarnya untuk kita orang ni. Sebab kalau misal kata kita orang pergi ke program-program latihan industri pada hujung-hujung semester tu, Mhm. yang mana dah ada tempat di industri tu, alhamdulillah. Tapi kepada yang tidak dapat tempat di industri tu, itu yang masalah. Dan macam saya sendiri yang saya dah alami sebelum ni, saya selepas bergraduat Mhm. hampir setahun juga saya tak dapat kerja. Dan bila saya ungkapkan benda tu dekat orang, saya bagi tahu kepada siapa-siapa yang tanya, kenapa tak kerja lagi, kenapa tak kerja lagi. Jadi diorang kata macam, tak apa, normal, setahun tu normal. Kalau tak dapat kerja setahun tu normal. Kenapa nak kena normalisasikan benda tu, sedangkan selepas bergraduat, apa salahnya kalau company-company ataupun tempat-tempat kerja ambil, kalau tak nak ambil bekerja, maksudnya kalaulah pekerja tu tak ada kemahiran ke apa, ambil dan jadikan dia sebagai protege misalnya. Faham? Sebabnya benda-benda ni ada masih, saya walaupun saya dah baru je bekerja dekat sektor awam ni, tapi masih lagi ada kawan-kawan saya yang tak dapat kerja lagi. Benda ni pun jadi isu juga. Dan ada yang dapat kerja, orang kata alhamdulillah dapat kerja, yang kena tu kenalah, tapi yang tak dapat kerja yang tak kena dengan bidang tu nak buat macam mana kan. Dia jadi isu juga. Lambakan kegraduan. Ya, dan apa yang saya alami dulu waktu saya mohon bekerja, saya mohon, dia tak nak pula kita sebab tak ada pengalaman. Bila kita cari pengalaman tak kena pula dengan kerja yang kita minta. Jadi macam benda-benda tu menjadi salah-salah satu Jadi isu sebenarnya juga. betul lah kajian saya buat. Lambakan graduasi yang belum bekerja, persentase terlalu tinggi. Saya rasa bukan, kalau kata sekarang currently memanglah sebabkan keadaan ekonomi kita lah. Tapi baru terjadi kes perang kan. Tapi efek tu terlalu kejap. Tapi maksud saya dekat sini, macam Hebat cakap sendiri pun, daripada part of my part, memang susah graduan untuk dapatkan latihan on job training. Ya, betul. Kira macam tak semua company tu willing untuk keluarkan duit buat program tu sebenarnya. Bagi diorang rasa macam, kenapa aku nak kena buat program ni sedangkan aku boleh ambil pekerja-pekerja yang dah sedia ada, macam yang dah ada pengalaman. Kenapa aku nak kena ambil budak-budak yang baru ni sedangkan diorang tak tahu apa-apa. Kenapa tak wujudkan program tu sebenarnya? Contoh program macam mana yang Hebat boleh? Program protege tu macam yang baru-baru ni, ada satu company dia open program protege. Alhamdulillah lah, bila dia dah buat program protege tu, kita tahu, oh macam ni environment kerja, macam ni kita kena buat. Dan tak salah bila satu hari nanti program golongan-golongan protege ni akan diserap masuk sebab dia nakkan pengalaman. Kenapa kau tak bagi pengalaman tu kepada pekerja? Faham? Sebab kira macam dia tak willing, macam dia tak nampak profit lah kat sana. Sebab bagi diorang macam benda tu dia mengeluarkan. Sebab company ni dia ada satu sifat which is tamak. Dia asal dia nampak kan macam company tu nampak kan macam, oh benda ni nampak profit, why not aku buat macam ni je. Tapi padahal dia tak nampak lagi banyak lagi yang student-student yang kat luar tu yang jenis cepat pick up apa yang dia ajar. Sebab benda ni kan siapa yang dapat staff-staff yang cepat pick up dan jenis yang dia nampak sekali je dia tahu dah buat ni, benda ni dia macam hidden gem lah. Hidden gem. So nampak macam rugilah kat sana. Sebab if kita tengok 10 tahun akan datang, di mana company yang tamak tu yang tak nak ambil graduasi yang nak apa yang cakap protege protege. Bayangkan kalau dia tak buat tu, di mana tempat company tu sekarang. Either dia diambang
bankrupt ataupun dia ambang macam gitu-gitu je. Dia punya keuntungan naik turun je macam tu. So it's better lah kalau dapat pekerja-pekerja macam tu kan, yang masih baru tapi jenis yang cepat belajar. Kalau boleh pick up lah, ambil and then serap dia masuk. Sebab kadang kita tak tahu, mungkin dia boleh bagi lebih lagi daripada apa yang ada sekarang ni. Ini sebenarnya bagi saya kes isu ni agak Berat juga Berat. tinggi. Berat. Dan ada satu situasi di mana ada satu company ni, dia buang pekerja dia secara beramai-ramai. Sebab diorang punya pendapat, apa kata kita buang pekerja lama ni yang gajinya 3,000 ke atas, supaya kita boleh ambil pekerja secara kontrak sahaja dan gajinya hanya 2,000 lebih sahaja. faham? Banyak situasi company sekarang buat Situasi macam yang itu tu. pun satu, dan satu lagi company-company yang dah menggunakan teknologi dan tak memerlukan sumber manusia. Mungkin kita boleh kupas dengan tajuk baru, tajuk pasal lambatkan gradasi kan. Ya, betul. Apa solusi dia kan. Solusinya sebab Sebab saya digembar-gemburkan benda tu sebenarnya. Tapi saya tak ada di tempat tu. Tapi kamu dah asa benda tu kan. Contoh hebat. Nak dapat kerja tu makan masa setahun kan. Macam saya masa habis belajar dulu agak cepat jugalah. Tapi memang saya tak memilih kerja lah. Saya starting daripada bawah. Saya kerja SWI sampailah sekarang lah kan. Mungkinkah faktor Gen Z sendiri yang memilih kerja? Kalau bapa pilih kerja ni, itu kalau ikut perspektif saya kan, mungkin. Tapi dia ikut environment tu juga. Kalau environment tu toxic, walaupun nama je gempak, tak ada guna juga sebenarnya. Faham? Sebab dia efek dengan mental. Kalau cerita toksik ini dari dululah toksik kan. Betul. Mana tempat pada toksik? Mana-mana tempat ada. Tempat sebenarnya. Sebab kadang kita tak nak mood kita nak kerja ni kan, dia kacau dengan apa yang kita tengah buat sekarang ni. Contoh kalau banyak orang cakap benda yang terjadi kat rumah tinggal kat rumah, benda yang sekarang ni kat tempat kerja. So be professional lah. Tapi masalahnya nak be professional tu, kalau colleague pun perangai macam gitu-gitu juga, pun tak ada guna Dia juga. berkaitan dengan emosi sebenarnya. Sebab Okay, last soalan. Alright, last soalan sebelum kita rehat sekejap. Tak kisah, saya open. Okay, benda ni. Korang risau tak tentang masa depan korang? Generasi yang cakap introvert, generasi yang burn out, yang depression, yang diagnose diri ni sebagai anxiety kan, macam-macam lah saya dengar kan. Insurgency. Korang risau tak masa depan kerjaya korang sebenarnya? Benda tu saya rasa merisaukan lah. Kalau generasi setengah generasi kami yang terlalu obses dengan, kalau nak kata terlalu obses, orang kata macam melampau sangat kan. Tapi orang yang mengalami tu, mengalami depression ke anxiety ke, kalau dia masih lagi dalam takut yang sama tu, agak risau jugalah sebenarnya. Risau lah masa kerjaya. Sangat risau. Amirul? Kalau saya pula sama lah, risau juga. Sebab bayangkan, contohlah kalau saya jadi majikan, what if kalau orang yang lama dah duduk bawah saya kan, dia bully dengan budak-budak yang baru, yang jenis yang ada anxiety ke apa. Mana taknya budak baru tu resign, padahal kita dah tahu, dah nampak dah dia punya skill tu macam mana. Tiba-tiba orang-orang yang lama dah duduk dekat bawah saya tu kan buat hal pula. Mana kita nak cari tu lagi kan, staff-staff macam tu. Sebab kadang staff yang lama ni dia tak nampak apa yang kita tengah buat. Sebab kadang kita ni, it's better kita lebih kepada tunjuk bukti berbanding kata-kata. Tapi
kalau dah gitu kan, risau juga sebenarnya sebab benda ni crucial. Okey, Amirul sendirilah. Ha. Kata lepas grad nanti, Ha. benda tu agak menakutkan tak? Kalau bagi saya tak juga sebab saya kan ada pengalaman bekerja. Jadi kalau nak communicate dengan orang tu it's satu privilege juga dengan kepada saya sebab saya kan ada pengalaman. Buat part time semua kan. Cuma satu je lah. Saya risau satu je kalau dia melibatkan dengan adab sebenarnya. Kalau adab ni kan, dia satu benda yang paling penting. Walaupun kita tahu kita ni tak bagus sangat kan dalam sektor kerja-kerja yang dekat company besar, tapi at least adab ada. Okey, faham. Nanti kita kupas sikit pasal adab tu. Gen Z ni adakah kurang beradab ataupun terlalu adab? Kan? Okey, kita take file sekejap. Okay. Okay, alright. Kita berbalik kepada soalan closing, soalan terakhir kita. Ada benda yang tadi, kalau kita revise balik tadi, ada benda yang saya agak terkejut juga. Ada benda yang memang patut, benda tu saya akan bawa ke next episode lah. Untuk next TVET punya podcast. Alright. So, soalan ni, soalan closing, ada dua soalan yang sama tapi mungkin term tu berbeza sikit lah. Untuk tadi Amirul ada cakap perkataan term manja kan. Okay, term manja tu boleh tak awak describe ataupun berikan solusi kepada saya? Kami bukanlah manja, tapi kami nak start dari itu kan. Okay. Kita ni bukan sebenarnya manja, tapi kita ni lebih kepada ingin korang yang berpengalaman ni guide kita orang. Sebab kita orang tahu yang alam bekerja ni taklah seindah mana yang disangkakan. Tapi kalau korang guide kita elok-elok, proper, bagi apa orang cakap, bagi poin-poin yang betul, confirm lah kita orang dapat sumbang apa yang kita orang dah belajar tu kat company kan. Ni bukanlah kita orang minta untuk jadi manja, tapi it's more spesifiknya ke arah guide. Contohlah macam Cik Bat ni kan, dia kan dah bekerja kan. Of course lah dia nak orang atasan dia guide dia. Macam tu juga dengan saya bila saya dah nak intern nanti. Of course lah saya pun nak kena guide. Takkanlah saya nak membabi buta kan, nak buat itu ini. Lepas tu saya pun tak tahu apa function saya buat sewaktu saya intern nanti kalau tak di-guide. Faham. Macam tu lah. Okey, perbezaan lah Gen Z dengan ini persepsi saya daripada pengalaman saya sendiri. Staff saya pun banyak juga Gen Z. Perbezaan lah. Ini perbezaan. Kalau zaman saya, kalau tiada guidance ataupun guide ni, kita orang akan explore sendiri. Mana kita orang akan berserah lah. Kalau benda tu kita dah buat, dapat solution dia dengan stigma keyakinan yang kita personal ada sendiri, kita hadap risiko tu. Tapi apa yang saya nampak untuk Gen Z ni, dia akan balik benda tu kepada pihak pengurusan. Faham kan maksud saya kan? Maknanya dia sendiri yang akan info kepada pengurusan, sepatutnya dia ajar semula. Gen Z. Okey, daripada segi positif dia, betul lah. Okey, daripada segi negatif dia, gen yang lama ni, Gen Y, Gen millennial macam saya ni, kau ni mengajar aku pula. Kan? So, saya masih belum dapat jawapan daripada stigma tersebut. Adakah yalah, bagi saya ni kalau Gen millennial, Gen Y ni dia macam sensitif sikit. Dia agak sensitif sikit kan, terutamanya bila vibe-nya, hype-nya
isu-isu Gen Z ni kan. Dia macam kau ni budak baru belajar fresh, tiba-tiba kau nak ajar aku pula kan. Ada solution tak benda tu? Ataupun ada kaedah dia? Mungkin cara pendekatan kita nak memaklumkan kepada gen yang atas ni sebenarnya. Mungkin cara Gen Z ni lebih kepada terbuka. Tapi dia tak terbuka hebat. Dia selalunya Dia more by personal. WhatsApp, by Personal. media sosial, dia update status. Awak kena fikir. So bila gen saya ni melihat stigma tersebut dalam status, dalam WhatsApp group, kita kan ada WhatsApp group kan, kita ada macam-macam. Ada sekarang company yang saya pernah dengar ada company yang mengharamkan WhatsApp group dalam satu company tu. Dia menggunakan satu sistem dia sendiri sahaja. Baguslah kan. Mungkin benda tu kita boleh berbincang dalam net TV yang seterusnya. Berbalik pada cara pendekatan. cara komunikasi itulah sebenarnya. Sepatutnya bagus teknologi benda tu, tapi apa yang saya perhatikan Gen Z banyak menggunakan luahan perasaan ataupun benda tu daripada medsos lah. Bagi saya salah lah. Kenapa dia nak buka kisah kerja dia tu dekat satu dunia kan, sedangkan macam Hebat cakap ada pendekatan dia. Tapi pendekatan tu macam mana? Kalau saya kan bawa sembang kopi lah, lepak mamak macam tu kan. Lepas tu cakap Dia itu statement untuk lelaki. Saya tak kisah. Yang perempuan ni yang tu saya tak tahulah sebab lelaki ni dia hentam macam mana sekalipun, dia cool je, dia relax je kan. Bos dia marah dia, kalau bos ajak, walaupun bos marah dia, tapi bila bos ajak lepak, dia tetap lepak dengan bos dia. Saya perasan lah stigma yang tu dekat tempat kerja. kalau perempuan ni crucial sikit, bahaya Perempuan sikit. Tapi susah jawapan sikit. faham. Sebab kalau dah gaduh sekali kan, sampai ketua dah gaduh tu. Itu bab personal lah, tapi bab yang kita sebut education and kejaya lah kan. Tapi kalau boleh kan, kita pun nak tahu juga macam mana perempuan ni settle lah masalah perempuan sama perempuan. Kita bagi Hebat settlekan. Kita dengar kupasan dia kan, macam mana. Tak betul benda ni, mungkin apa solusi ataupun jawapan Hebat mungkin nampak boleh terbuka kepada Gen Z, terutamanya kaum wanita, kaum hawa kita ni kan. Saya masih risau juga daripada bukan populasi lah, daripada itu kita berbalik kepada alam perkahwinan nanti. Macam mana lelaki nak handle emosi wanita. Kalau saya dah lalui beberapa tahun dah, tak ada masalah lah kan. Gen kamu ni nak hadapi alam perkahwinan ni kan, terutamanya emosi wanita kan, yang berkejaya sekarang kan. Saya tak tahulah, tapi jawapan dia masih tergantung sebenarnya. Sebab saya alami benda tu banyak dalam situasi pekerjaan lah. Tak apa, kalau kita nak kupas mungkin tak sesuai dengan tajuk kita. Ataupun mungkin kalau kita kupas pun makan masa 2-3 jam lagi kalau berkaitan dengan emosi wanita ni kan. Okey, soalan seterusnya untuk Hebat. Dia term yang sama, tapi tadi manja. Kita balik kepada adab. Alright. Kita balik kepada adab. Adab ni dah lama sebenarnya saya tak dengar perkataan adab. Betul. Alright. Dan kadang-kadang saya sedih. Kenapa saya cakap saya sedih? Generasi Gen Z ni bagi saya, pewarisan adab tu saya rasa dah out lah. Bukan dah out tau. Dia tak wujud. Tak wujud dalam. Itu balik kepada parenting sebenarnya. Betul. Balik kepada parenting sebenarnya. Saya agak frust kerana saya pun seorang ayah kan. Saya pun buat yang terbaik untuk anak-anak saya, tapi saya masih nampak benda tu masih tak sampai tahap yang saya rasa benda tu macam mana zaman saya. Zaman saya budak-budak tak pandai, tapi adab nombor satu yang ditekankan. Mungkin apa kajian kes saya buat, dia ada dua je. Ayah berkawan dengan anak ataupun ayah jadi garang untuk adab. Dua pilihan. Itu saya punya zaman. Zaman korang saya tak pasti. Berbalik kepada Hebat, macam mana kita nak terapkan adab kepada Gen Z kita?
yang saya rasa dah lapuk. Dek zaman mungkin benda tu susah saya sendiri pergi ke surau, nampak budak-budak Gen Z ni, saya merisaukan tentang adab. Sila kupaskan. Bagi saya adab ni kita kena mula daripada diri kita juga sebenarnya. Betul? Sebab kelakuan kita tu mempengaruhi orang sekeliling kita. Kalau kita pun tak beradab dengan orang, apatah lagi orang nak beradab dengan kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak katakan golongan Gen Z ni tidak beradab, itu mungkin salah satu daripada family jugalah. Sebab apa yang saya perasan daripada persekitaran saya, kalau baiklah orang tua dia, baiklah anak-anak dia. Tapi daripada orang tua, kalau dah orang tua sendiri menggunakan kata-kata kesat bila berbual, tak ada, maksudnya perbatasan antara ibu bapa dan anak tu pun tak ada. Environment family tu sendiri, macam mana pula dia dengan orang luar, dia pula dengan kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan, persekitaran kawan-kawan kita pun persekitaran yang orang kata agak liar sedikit, macam mana pula dengan adab kita dengan, maksudnya kita Gen Z tu sendiri akan terpengaruh dengan kalau orang kita tu. balik, kita reverse balik, mak ayah dah okey, tapi still anak macam tu. Kenapa? Kawan-kawan lah salah satu punca ni sebenarnya. Dan lagi satu, pengaruh paling besar adalah media sosial. Apa yang lalu di siaran telefon ya. Itu pun menjadi salah satu isu juga sebenarnya. Satu lagi pendapat saya pula dah macam panel pula. Padahal saya host. Saya macam nak luah perasaan jugalah sebenarnya. Tak apa. Kita pun nak dengar juga sebab satu lagi saya balik pada diri saya ataupun generasi saya lah. Generasi saya hanya memahati. Macam dulu, zaman saya, kalau saya buat jahat, buat nakal, tak kisahlah benda yang negatif baik, jiran-jiran akan tegur. Jiran-jiran akan seret saya balik rumah. Jiran-jiran saya akan pukul rotan saya. Tapi dah tak ada dah amalan tu. Sekarang tak boleh. Sekarang apa-apa sahaja menjadi isu viral. Even cikgu pun nak pukul. Dan jawapan dia adalah berbalik pada diri sendiri lah. Ya, betul. Saya pula beri jawapan. Okey. Masih saya tak puas hati lagi dengan jawapan Gen Z sebenarnya. Sebab dia bukan tak puas hati dengan penerangan korang, tapi banyak benda yang saya kena study dan banyak benda yang saya masih rasa benda tu ada pengalaman dan stigma yang saya dapat sendiri yang belum saya dapat kupaskan. Okey, tak apa. Itu mungkin personal insting saya lah kan. Sebab saya ni memang suka memahati. Saya tahu macam mana dia. Kadang-kadang saya boleh, kau ni asyik scan orang happy kan. Diri kau tu macam mana kan. Kadang kawan-kawan macam tu cakap sih. Sama lah. Mak bapak saya pun jenis sama juga. Itulah, mak ayah ni kadang-kadang nak perfect. Tapi kataan perfect tu sebenarnya tak ada guna pun. Manusia mana ada perfect. Betul tak? Betul. Kita manusia yang diuji. Kita ni hamba yang ikut pemerintah. Maksudnya pemerintah kita adalah Tuhan lah. Bukan pemerintah sekarang. Okey, last soalan. Nasihat daripada Amirul dan Hebat kepada Gen Z kita, daripada tajuk, berbalik pada tajuk kita lah, burn out ataupun solusi dia dalam part of education ataupun environment ekosistem kita, mungkin ke arah kemahiran ataupun kemahiran membantu kehidupan kita ataupun environment tu termasuk sistem, politician, ekonomi ataupun parent kita sendirilah. Nasihat pada Gen Z lah. Mungkin nasihat ni boleh mengubah stigma-stigma gen-gen yang lain ataupun generasi yang akan datang untuk berpandukan jawapan daripada Amirul dan Hebat lah. Nasihat lah. Nasihat apa yang saya boleh cakap sebenarnya, kalau saya tak pasti stigma orang-orang yang depression dengan anxiety ni sebenarnya. Berbalik pada depression, anxiety. Sebab dia burn out. Bila dia dah burn out, orang yang burn out ni dia akan kait pula dengan isu-isu yang macam tu. Jadi kita macam tak boleh nak tinggalkan benda tu juga.
Sampai ada yang aku tak boleh lah macam ni. Aku tak boleh macam ni. Kenapa aku nak kena macam ni? Macam dia mempersoalkan benda tu. Dan kalau nak kata sampai burn out, jangan sampai kita terlalu taksub dengan sesuatu benda tu. Sebabnya tak semua burn out kita kena fokus kepada burn out. Kenapa kita nak fokus pada titik hitam sedangkan titik putih tu lagi besar? Faham? Dia lebih kepada macam tu lah. Dan sedarlah bahawa kita sebenarnya tak keseorangan pun. Betul. Kalau kita tak ada orang keliling kita, kita kena ingat yang kat atas tu. Kadang-kadang diri sendiri yang berjauhan pada orang. Ya, betul. Susah kita nak ubah orang. Tapi kita boleh ubah diri sendiri untuk orang. Betul. Dan susah kita nak kejar manusia. Sedangkan yang tunggu kita siapa? Tuhan lah. Allah lah. Simple je. Kita balik pada agama lah. Betul. Balik pada Apa-apa agama. pun kita kena rujuk balik. Itu bagi saya jawapan dia, keseluruhan dia adalah Gen Z ni kena balik pada agama. Bukan kata Gen Z lah, semua lah senang. Masuk balik kepada agama tu maksudnya kita kena balance kan dunia dan akhirat lah. Dunia dan akhirat. Okey Amirul. Apa nasihat kepada Gen Z di luar yang rasa mungkin mana tahu ada nanti bila Gen Z tengok minat kat awak ke dengan nasihat-nasihat awak. Kalau saya lah kan, macam Cik bagi tahu tadi, kalau boleh jangan tinggalkan perintah-perintah yang di atas lah. Itu satu. And then kalau di dunia ni, kalau boleh it's better to jaga adab. Tu satulah. Walaupun kita ni taklah bagus mana kan. Betul. Belajar pun macam tak apa-apa. Termasuk saya lah kan. Ni it's better kita jaga adab. Walaupun kita kenal ke tak kenal ke orang tu, it's better kita jaga. Betul. Adab. Kita tak tahu, mungkin dia tu CEO yang tersembunyi. Ini minta cerita Cina. Kita kadang kita tak tahu. Even pengemis bicara tu CEO kan. Kadang itulah sebab saya tengok kan sedih jugalah sebab kadang kita tengok budak-budak sekarang ni dia adab kepada orang tu memang kurang lah. Even dekat orang-orang asing kan, pelancong-pelancong asing pun bila pelancong asing tu tanya sesuatu tempat ke apa, dia nak tahu guide arah dia kan, budak-budak kita ni kan dia jawab macam gitu-gitu je, macam sedih lah. Communicate sama itu why not kita jaga adab kita kan. Sebagai manusia ni kadang kita tak tahu, mungkin dari cara kita bercakap tu boleh mengundang amarah orang. Betul. Betul. Termasuk juga dengan waktu kita nak cari kerja ke apa, macam mana kita nak cakap dengan majikan kita. Kalau majikan kita tengok kan, oh kenapa dengan budak ni, kenapa dia cakap macam tu, tak mungkin lah ni perangai dia kan. Malu lah kan kita nak tu. Apatah lagi kalau kita nak interact dengan orang luar, lagilah. So it's better jaga adab dulu sebelum korang punya kemahiran tu. Kemahiran tu bila masa je boleh tunjuk. It's better adab, agama tu, dua benda ni tu memang penting lah. Tu je. Okay. So daripada pihak Ebat, daripada segi parenting, dan pihak Amirul daripada segi adab, yang ataupun boleh mengubah persepsi Gen Z kita lah kan. Sebab saya seorang pengajar, mestilah mengikut peredaran zaman, generasi-generasi yang akan datang lah. Saya pun banyak belajar daripada generasi yang baru sebenarnya. Dan saya pun dengan umur peringkat saya ni, saya kena lepas dah tanggungjawab saya kepada staff-staff yang generasi yang bawah. Saya tak boleh micromanage. Sebab kalau kata term micromanage ni, kalau seorang leader, kalau ada bersifat micromanage, dia tak boleh jadi leader. Dia kena percaya kepada orang bawahan dia.
yalah, nak kupaskan benda ni, saya tahu jawapan dia bukan tergantung lah. Ada jawapan masing-masing. Ada yang nanti order yang melihat persepsi kita salah. Ada yang menyokong kan. Itu normalisasi lah manusia. Sebab kadang kita manusia ni lain-lain persepsi. Mhm. Sebab kita bukannya dapat baca pun fikiran orang. Okay, alright. Betul. Okay, itu saja saya rasa untuk podcast yang episod yang kedua ni. Alright. Podcast Netivac ni di sponsor ataupun dalam production Netherlands Maritime University College. Alright, terima kasih lagi kepada panel kita ataupun speaker kita pada hari ini, Cik Hebat dan adik kita lah, seorang pelajar NUC sendiri, iaitu Amirul. Alright, apa yang keseluruhannya yang saya nampak dekat sini, pengakuan-pengakuan daripada Gen Z itu memang sedikit sebanyak membantu saya dalam kajian kes saya. Daripada personal punya saya sendiri part, saya kena bersedia lah untuk mendidik anak-anak bangsa saya, tak kisahlah agama apa sekalipun, dengan cara korang sendirilah. Kadang-kadang dia ada yang lecturer ni, dia suka revise benda yang ke belakang, gunakan kaedah yang ke belakang, sedangkan teknologi sekarang makin berkembang. Tapi depend jugalah pada environment kita kan, dan Malaysia sendiri. Okay, itu saja. Alright, terima kasih. Kita jumpa pada next episode. Mungkin tajuk yang lebih, saya rasa tajuk ni saya paling tunggu-tunggu, dan panel tu pun hari-hari saya kejar dia. Tajuk yang next Tivac kali ketiga episod ni adalah berkaitan dengan autism. Okey, adakah autism solution dia ke arah kemahiran ataupun di sebaliknya? Dan saya juga memahati dan tahu ini juga peningkatan pesakit-pesakit special lah, special needs panggil, special kids makin meningkat. Agak meragukan, agak menakutkan, ataupun benda ni digembar-gembur sahaja. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.